Satu, anugerah untuk yang diraihkan, menjadi pendorong, sumber inspirasi, mempunyai kekuatan jati diri, kesungguhan mencapai impian, keinginan untuk berjaya, pribadi yang cemerlang. Anugerah khas pengetua sesi akademik 2023-2024. Beliau merupakan puteri kesayangan bagi pasangan Puan Wan Nur Ashikin binti Endut dan Encik Nazri bin Hassan. Beliau dilahirkan pada 8 Januari 2006 bersama-sama kembarnya Muhammad Arif Naufal bin Nazri. Dilahirkan di Besut, Terengganu, anak kelahiran Pantai Timur ini merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Sangat gemar mengisi masa lapangnya dengan membaca novel, Nur Ain Maisarah bercita-cita untuk menjadi seorang doktor gigi. Sejak di sekolah rendah lagi, kecemerlangan beliau terserlah apabila berjaya mendapat 5A 1B dalam peperiksaan UPSR, manakala mendapat 8A dalam ujian penilaian KAFA UPKK 2016 dan mumtaz dalam penilaian sekolah rendah agama PSRA. Beliau seorang yang bertanggungjawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas beliau sebagai Bendahari Skuad Hidayah, penolong Bendahari KKQ, AJK tingkatan 5 bagi Persatuan Puteri Islam Malaysia, PPIM, penolong ketua kelas dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Selain itu, beliau juga sangat aktif dan banyak menyertai pertandingan akademik dan co-curriculum sepanjang beliau bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri. Beliau seorang murid yang cemerlang dan sentiasa berusaha untuk buat yang terbaik dalam apa jua bidang yang diceburinya. Beliau sangat aktif dalam bidang co-curriculum dan banyak menyertai pertandingan di peringkat sekolah, daerah maupun negeri. Menjada wajada, penglibatan beliau yang sangat aktif terutamanya dalam Persatuan Puteri Islam Malaysia berjaya menobatkan beliau sebagai tokoh unik co-curriculum dalam Anugerah Permana Citra 2023. Antara pencapaian dan penyertaan beliau ialah: pada tahun 2022, beliau menyertai program Grade Muslim, Grade Doktor, program pengucapan awam dan Sinar Mutiara dan Camp X+. Pada tahun 2023, beliau menyertai Hari Sukan Negara peringkat daerah, Tapir Hero MDAC peringkat negeri, Job Week PPIM peringkat negeri, Kuis Kimia Kebangsaan Malaysia peringkat kebangsaan, English Language Ambassador Award ELS peringkat kebangsaan, kursus Ikatan dan Simpulan PPIM peringkat daerah dan mengarang esei bahasa Inggeris. Bagi pencapaian tahun 2022, beliau dianugerahkan Anugerah Perak Co-Curriculum, naik johan menulis khat, johan hafazan Al-Quran, johan kuis ilmu wahyu peringkat daerah, johan mengarang esei bahasa Melayu bulan bahasa, tempat keempat kuis ilmu wahyu peringkat negeri, naik johan mengarang esei bahasa Melayu kemerdekaan. Tahun 2023, naik johan pertandingan e-quiz Al-Quran PPIM, johan mengarang cerpen bahasa Melayu, naik johan mengarang esei bahasa Melayu, naik johan kuis ilmu wahyu peringkat daerah, tempat kelima kuis ilmu wahyu peringkat negeri. Dalam peperiksaan SPM 2023, beliau sekali lagi muncul sebagai pelajar cemerlang apabila berjaya meraih 10A dalam 11 subjek yang diambilnya. Ketokohan dan kewibawaan murid ini serta sikap suka membaca, menghormati guru dan rakan-rakan memberi impak yang sangat besar. Di atas kecemerlangan beliau, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Puteri dengan bangganya menganugerahkan Nur Ain Maisarah binti Nazri untuk menerima anugerah khas pengetua bagi sesi akademik 2023-2024.